bro, ni jersey ya bro? Oh, Ni jersey apa Ke ni apa? tak tahu lah, actually jersey lah kot, ke official merchandise lah kot. Sebab hari tu pergi Johor, masa balik flight tu ternampak kedai merchandise dia. Maksudnya ni jual kat airport? Kat airport. So I tengok, I pegang, nampak design cantik, material sedap. So I pun ingat pakai untuk running, untuk gym boleh. Main pickleball, maybe I tak main lah pickleball. Tapi memang cantik lah. Ni harga berapa I beli 300? No, 139 rasanya. Not bad dia punya detailing pun cantik lah. So memang best. So it reminds me of I MU fan sebenarnya. MU fan. So it reminds me of jersey MU yang dulu yang sharp kan. Those kind of feel lah. So that's why macam okay, ambil je lah. Okay. And comfortable lah. Tapi memang bukan fan JDT lah. Tak. Fan MU. Fan MU. Okay. Thank you bro. Right. Kan gimana ni? Ni lagi meeting. Bye. Muka macam familiar lah bang. Ha? Macam familiar. Bukan yang AF ke bang?